Okey, baiklah tuan-tuan, kita akan memulakan pemasangan. Inilah barang dia. Kita perlukan screwdriver bunga, long nose dan juga cutter jika perlu. Tak lupa juga kita ada test pen unit Panasonic inverter R4. Okey, baiklah tuan-tuan, ini board dia. Setelah kita sikit lah power. Yang penting sensor coil ni kita cuci. Dah. Dan mula kita masukkan getah ni mengangkut blower di sini dan masukkan blower di sini. Okey, belakang dia masukkan di sini. Tekan sikit. Okey, dia dah masuk. Relax. Tuan-tuan, selepas kita pasang blower, kita masukkan board masukkan board di dalam dia punya rumah dia lah. Rumah dia kita masuk fit supaya dia tak tersepit. Lepas tu, lepas kita masukkan ni lepas kita masukkan motor blower, kita pusingkan, tengok okey tak. Kalau okey, baru kita masukkan. Okey, dah masuk blower, kita pusing. Kalau tak ada bergesel, maknanya kita dah boleh ketatkan skru di dalam lubang. Kalau boleh ketat betul-betul lah. Okey, sudah memadai. Yalah tuan-tuan, dia ada 5 skru. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 2 panjang, 2 di sini, 2 di sini, 1 di atas ni. Okay, kita masukkan yang panjang di sini. Okay, board ni kita ikat ketat-ketat lah. Ketat yang ketat sangat sebab unit plastik. Okay, panjang yang kedua di sini. Okey, panjang yang ketiga di sini. Panjang yang keempat, dia memegang Dia memegang motor blower. Yang terakhir, skru pendek di sini. So kita ketatkan teruslah kita tutup cover board ni. Di dalam dia ada 2 skru board Yalah tuan-tuan, ni adalah penyedut bakteria dia masuk dekat sini dan dia tembus di belakang ni. Kita lepaskan dia di luar. Yalah tuan-tuan, ini adalah cover dia di atas penutup dia. So kita masukkan penutup dia ni dulu, klip di kanan dan masukkan dia di dalam tapak dia. Okey, selesai. Yalah tuan-tuan, cara yang seterusnya kita pasangkan coil indoor. Anda boleh lihat di sini terdapat satu tapak klip dan di casing window terdapat satu tapak klip. Kamera boleh fokus kat sini. Ini tapak klip. Alright. Okay, anda boleh lihat keseluruhan cara memasukkan coil di panel indoor. Okay. Tarik bawah. Ni anda boleh lihat tangan saya di bawah. Tarikkan sedikit. Okey, ni atas pula. Anda boleh lihat klip di dalam 4 jari saya di sini. Tekan ni, tarik di bawah. Klip. Okey. Bunyi klip dah sudah memadai. Okey, yang seterusnya boleh masukkan klip di sebelah kiri coil Okey, ini adalah klip dia. Tekan saja. Sudah masuk. Dah bunyi klip dah. Selesai adalah tuan-tuan, ni adalah skru untuk coil, satu saja. Skru pendek masukkan rapat-rapat. Agak-agak saja supaya plastik ni tak patah. Sudah cukup ya tuan-tuan.
Untuk memasukkan sensor room dan juga kabel earth, kita ada satu skru dan satu klip. Mula-mula kita masukkan klip sensor coil. Masukkan di sini. Okey, ini adalah sensor coil dia. Masukkan saja sampai habis, sudah memadai. Dan juga yang terakhir, kita ada kabel earth, masukkan di sini. Agak-agak saja Kalau tuan-tuan, ni adalah sensor room. Tapak dia di sini. Masukkan saja, tekan klik. Ni dia punya room sensor. Alright. Dan tuan-tuan, yang terakhir, selepas selesai pemasangan sensor coil dan juga earth coil semua, ni adalah pemegang di belakang. Masukkan di sini. Jadi atas ni ada dua klip, bawah pun ada dua klip. So masukkan di kiri dulu klip, tekan atas, tekan bawah. Okey, semua klip sudah masuk, dah tak ada renggang-renggang lagi, dah selesai. Yang seterusnya kita akan masukkan motor swing ni di dalam ni, dan dia punya sangkut kat dalam ni. Okay, macam mana cara dia, saya akan ajar satu-satu. Kita masukkan yang hitam ni dulu, apa nama dia, cover lah, masukkan dekat sini putih. So bawah ni kita pegang gunakan long nose supaya dia tak lari lah, untuk kita masukkan motor swing. Okey, masukkan motor swing di dalam ni sampai dia kena dekat long nose yang kita tu tadi, kita sangkutkan tadi. Okey, kita tengok dari sini agak susah sikit lah. Video boleh fokus kat belakang ni, bawah ni. Okey, boleh nampak tak? Saya nak masukkan penyangkut putih ni pada motor swing. Okey, masukkan. Dia agak agak sukar sikit lah, sebab tercabut. Okey, tak apa. Okay, nampaknya dah selesai pasang motor swing dekat swing ni. Lepas pada kita ketatkan skru ni. Okey, yang hitam, cover hitam ni saya tak ketatkan lagi, so kita ketatkan cover hitam ni. Okey, ketat. Lepas tu kita mainkan dia. Pusing tak? Tak nampak dia pusing tu. So kita tengok pada bawah kejap lagi. Kita tengok pada pusing. Dah cukup. Okay. Wiring dia kita lalukan di belakang. Belakang ni nanti kita kemaskan dia. Okey. Di sini ada dua skru, dan di sini ada dua motor swing. Motor swing kecil kita letakkan di atas, dan skru kecil di atas. Motor swing besar di bawah, dan skru besar untuk motor swing besar. Itu pasang yang bawah dulu. Besar. Fokus pada skru panel. Cameraman kita import daripada Myanmar. Okay, untuk skru kecil kita letak pada motor swing kecil. Dua cover motor swing, ini di bawah dan di atas. So kita masukkan saja untuk cover motor swing ni supaya tidak terkena air, percikan air. Kalau terkena percikan air ataupun air, boleh menyebabkan motor swing ni rosak. Ini adalah pipe overflow, boleh masukkan di sini, dan kita masukkan pipe overflow ni di dalam ni. Sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Kalau ikutkan pipe air, kebiasaan di sebelah kiri lah. Yang seterusnya kita akan pasangkan panel tray ni di dalam ni. Okay, ni klip dia. Ni klip dia, dan di sebelah sini ni klip dia. So klip ni masukkan di sini. Nampak tangan saya ni. Okay, dan di sebelah kanan ini masukkan di dalam
lubang ni. Okey, boleh lihat cara memasang tray. Kena goyang-goyangkan sikit cover dia supaya senang. Okay, tengok masuk, tolak je. Dan di bawah ni pun tolakkan saja supaya masuk dia dalam klip. Nampak bunyi jadi klip kan. Okey, di tengah-tengah tolakkan saja masuk. Okay, ada setengah yang ada klip. Okey, yang ni kita tak pasti tengok. Okey, dan di sebelah kanan. Okey, sambil kita ni pegang pipe overflow bawah, tolakkan sikit. Anda dengar tak bunyi klip tadi? Dia dah hampir masuk kan, tengah-tengah. Okey, tengok klip dalam tu dah pun masuk. Okey, tengok di luar kamera. Okey, di sini ada satu klip, tekan saja. Alright, dah pun tuan-tuan. Yang seterusnya adalah panel board sensor remote. Ini sensor remote, ni lampu dia. Ada dua kaki bawah, masukkan di dalam ni dan terus klipkan di atas ni. Ini klip dia kan. Tekan je. Alright, sudah masuk. Kemas-kemaskan kabel motor swing, masukkan. Dan ni adalah board jugalah, panel board. Ada kerja-kerja dia dan ada tugas dia. Laluan dia di sini. Masukkan saja. Inilah Okay. Okey, selesai. Jadi kita masukkan di bawah ni tadilah. Ini ada satu klip pendek. Masukkan saja. Klip, dia ada klip Kita tekan ni dia bunyi. Alright. Di sini ada satu klip pendek. So kita masukkanlah. Skru ni siap-siap. Okey. Lepas selesai semua, boleh check manual di sini. Ni on off manual Okay, ni cover dia. Ni ada satu klip, dua klip, tiga klip, empat klip. Masukkan saja di sini sampai dia berbunyi. Okey, klip satu, klip dua. Okey, klip tiga dan klip empat. Tuan-tuan, ni swing yang di atas, masukkan saja di sini. Kemudian bengkokkan tengah, masukkan yang ni. Hati-hatilah sebab swing ni transparent mudah patah. Okey. Tengah-tengah ni ada satu klip, so masukkan sahaja klip ni di dalam ni. Lepas tu try pusing, motor swing ni pusing tak? Okey, kalau sudah pusing, sudah memadai. Dan terus ke swing yang video. Masukkan di motor swing. Ikut saja pusing. Kalau okey, masukkan di sebelah kiri. Okey, pusing sampai dia masuk. Okey, dah masuk. Dan yang terakhir boleh masukkan di tengah-tengah. Cepat sikit dan terus masuk. Dan boleh terus mainkan dia. Kalau sudah okey, sudah memadai. Okey, ini tutup. Tuan, ni saya pasang indoor masukkan situ saja. Sangkutkan kalau boleh. Kalau sangkut, pegang ni. Sebabnya kita masukkan kabel ni di dalam ni. Baru kan kita masukkan wiring ni dalam. Kalau cek dulu, masukkan dalam ni. Cara nak ambil dia, kita gunakan long nose. Tiga line kabel ni, tarik dia, gunakan long nose. Alright. Yang ni yang kita nak pasang kat sini ni kan. Okay, kita akan design. Dan ni adalah kabel 3 core dan juga 2.5. Ini kabel outdoor. Untuk unit inverter, masukkan dalam lubang.
seperti kabel switch tadi. Tekan saja bani-bani. Cara sambut dia kita boleh gunakan ni lah, long nose kabel. Okey, ni adalah kabel outdoor tadi. So kabel outdoor kita fitting kat sini lah. Okey, yang ni untuk pelajaran budak-budak DN. Saya tunjukkan guna ni lah, kabel bunga. Okay, di sini earth saya tak potong, fokus. Okey, yang ni signal, nombor 3 ni signal hitam, saya tak potong. Yang ni earth, live, neutral, switch, live, neutral, outdoor. So kita bukakan saja, siapkan kabel, terus fitting saja. Tuan, dah selesai kita keluarkan kabel switch indoor dan juga outdoor. So kita masukkan clip. Masukkan, centerkan kiri kanan, tekan saja. Okey, dah bunyi clip. Okey, baiklah tuan-tuan, selepas selesai kita fitting di dalam, kita akan bengkokkan pipe indoor dan kita akan sambungkan dekat sini. So mana yang kotor-kotor, pasir-pasir ni kita cuci dulu, lap pakai kain. Lepas tu kita pasang ni selotip dan kita ikat skru ni ke sini. Dan saya tunjukkan macam mana cara-cara, saya akan bengkokkan dia. Okey, baiklah tuan-tuan, sekarang ni dah selesai bengkok. Kita akan masukkan skru kecil dan juga skru besar. Lepas tu kita ikat menggunakan Allen key. Dah selesai ni kita selotip. Lepas selotip baru kita masukkan pipe overflow, kita selotip. Okey, baiklah tuan-tuan, dah selesai kita ketatkan dua-dua skru copper ni. So kita selotip cantik-cantik, kemas-kemas, dan selotip yang ni, pipe overflow. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, dah selesai. Earth, live, neutral. Okey, ni live pergi ke outdoor, neutral pergi ke outdoor, terminal. Yang nombor 3 ni adalah terminal. Signal pergi ke outdoor, dan juga ni earth ni dia masuk dalam tricol lah. Okey, dah selesai unit indoor. Okey, baiklah tuan-tuan, yang terakhir kita pasang casing indoor. Kita mulakan dari bawah. Bawah kita masukkan dekat kotak atau panel swing ni lah. Masukkan bawah ni, kasih rapat betul-betul, dan boleh naik atas sikit. Chamber dekat atas ada clip. So clip yang dekat atas, cara masuk dia mudah saja. Ada ketuk yang di kanan. Okey, dah masuk klip tengah, dah masuk klip kiri. Kiri ni ketuk ke? Okey, kiri dah masuk awal klip dia. Tengah. Okey. Okey. Orang kata ketuk-ketuk manja je lah. Layang-layang je. Okey. Dah settle. Tutupkan swing ni. Swing ni sebab apa dia tak rapat? Sebab aircon tak on lagi. Bila aircon on nanti dia akan rapat sendiri. So kat sini ada 2 skru panjang dan 1 skru pendek. 1 skru pendek ni dekat atas ni. Kita pasang ketchup. 2 skru panjang bawah. Kita masukkan ketchup, skru dia dan juga penutup. Okey. Penutup dia cara masuk macam ni. Masukkan klip dia dekat bawah. Kita tekan dia. Yang terakhir kita masukkan skru di bawah. Ikat ketat-ketat. Tengok casing ni tak renggang lah. Renggang. So last kali kita masukkan penutup skru. Settle. Baiklah tuan-tuan, yang terakhir kita ada air filter, Panasonic inverter 40. Okey. Semua ada semua. Air filter ni sama je di kanan, masukkan saja. Okey, sebelum tu kita tengok lah apa yang nanti kan. Lepas di on, kita okey, kru boleh ambil filter dia. Okey, tengok dulu. Okey, tak ada masalah, baru
letakkan. Dan di kanan pun masukkan, letakkan. Okey, nampak ada bunyi klip tadi. Terus turunkan dia. Dan goyang-goyang sikit, klip. Set. Okey, dah selesai. Kita boleh tengok di luar. Apa yang belum selesai ni, kita set kan. Okey, baiklah tuan-tuan, selepas selesai unit indoor dipasang, kalau tape kemas-kemas di ruangan penyambung copper di sini. Kalau boleh kalau tape tu jangan tarik-tarik lah, sebab laluan buat air tu nak lalu nanti tersangkut-sangkut kat sini kan. Okey, lepas selesai kita pasangkan pipe overflow di sini, kita follow tape. Cabut ni untuk memudahkan kita pasang ni lah, dan juga follow tape. Nice, cut sikit supaya air dia tak menitik sampai bawah lah. Okey, dah selesai yang atas, kita pasang follow tape ni. Dia panjang sikit lah supaya air tak ada menitik baki air overflow yang masuk ke dalam pipe ni, tak ada menitik sampai bawah. Okey, tadi pagi kita dah masukkan air dan juga chemical lah dekat dalam pipe PVC ni supaya buang lendir-lendir yang terdapat di dalam ni. Okey, dah selesai, kita clip dan juga kita tekan sikit ni okey, supaya nampak lebih kita tutuplah paku sikit supaya nampak lebih cantik. Okey, baiklah tuan-tuan, yang terakhir kita dah boleh buka gas lah. Okey, untuk buka gas unit R410 ke R22 ataupun R32, kita bukakan dengan pipe kecil dululah. Unit ni pipe kecil dia di atas, so kita bukakan sampai habis, dan juga pipe besar kita buka sampai habis. Okey, ini saya dah buka, saya tunjukkan kepada anda. Okey, baiklah, selepas selesai bolehlah clamp di kabel live. Clamp, gantungkan clamp di kabel live dan anda boleh buka di doper. Okey, kita boleh tengok unit dia jalan macam mana, running, cun tak cun. Okey, baiklah tuan-tuan, inilah unit Panasonic inverter R410 yang telah di overhaul. Kalau boleh, kalau baru overhaul ni, letaklah temperature di 20 ke 22. Okey, anda boleh nampak 22. Baiklah, seperti yang anda nampak di sini, selepas selesai overhaul, kita boleh check swing dia. Boleh check lah, tekan kat swing sini. Swing ni bergerak tak? Swing dalam bergerak tak? Okey, kalau ke semua swing bergerak, bermakna unit berfungsi dengan baik lah. Nampak? Boleh lihat swing dalam yang kami baraikan tadi semua bergerak. Okey, ni swing bawah, swing atas pun bergerak, dan swing dalam ni, nampak? Dia ikut bergerak sama. Untuk makluman, model ni ada 3 motor swing. Di bawah ni 1, 2 dan di bawah ni ada 1 kan. Ada 3 motor swing. Okey, sekarang ni adalah sesi simen menyimen. Sementara kita tunggu unit outdoor running. Masih belum running, kipas tak jalan lagi. Sambil tu kru sedang melakukan sesi simen menyimen. Dan lepas selesai saya akan review video yang seterusnya. Okey tuan-tuan, outdoor dia dah pun running. Anda boleh lihat dekat sini, M dia baru naik 0.21. Okey, 0 point something. Hanya kipas saja yang jalan dulu, kompresor belum jalan lagi. Okey, selepas dia turun habis, okey, anda lihat, nampak tak? Okey, lepas ni baru kompresor running. Okey, baiklah tuan-tuan, selepas di overhaul, unit kembali ke sedia kala. Cantik Sekarang ni baru 1.77. Jadi unit ni akan minta 4 point something lah, sebab dia 1.5. Inverter memang jimat current lah. Kalau ikutkan sebulan bawah 50 lah tuan rumah boleh bayar. Okey, masih lagi dalam kerja-kerja menyimen.